Apakah cara beri hutang yang betul supaya tidak berlaku masalah pada pemberi hutang? Betul pun tak bayar juga. Ni yang ramai tak bayar hutang ni. Hutang ni betul tak? Betul tak? Dengar baik-baik. Bila kita berhutang, wajib tak bayar? Wajib. Apa syarat wajib bayar? 2 syarat. Ingat sampai mati. Syarat yang pertama, sampai tarikh yang dijanjikan. Lagi tak sampai tarikh janji, tak wajib bayar. Sunat bayar. Faham? Kemudian syarat yang kedua, pada hari yang dijanjikan, kita ada harta. Maka ada 2 syarat ini. Tak bayar, berdosa. Contoh, hari ni, hari Rabu, kita berjanji bayar. Tiba-tiba hari ni sampai tarikh, kita dah ada duit dan kita tak bayar juga. Kita pergi bayar esok kami, berdosa. Kerana apa? Kerana janji Rabu. Faham? Tu cara bayar hutang. Ramai mana, walaupun cukup syarat tarikh bayar, tembus lagi tak bayar. Betul tak? Siapa yang sengaja tak bayar hutang orang, maka dia akan berjumpa dengan Allah kiamat sebagai seorang pencuri harta orang. Ni Nabi kata, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang penyamun. Nampak? Syekh Atiyah Saqar, Lais Rajnah Fatwa Universiti Azhar, dia sebut dalam fatwa dia, orang yang sengaja tak bayar hutang ni dikira makan harta orang secara batil, makan haram. Ibadat tidak diterima. Jangan main-main. Nampak? Deh. Soalan seterusnya,